kau dalam komuniti macam ni kan, kau rasa kau boleh buat connection yang related dengan kerja kau tak? Maksudnya bisnes kau ke, commission job kau ke? Commission job sekarang tak pernah lagi. So far job lah. So far job. Bila aku jumpa dengan orang-orang sini, sebab mostly yang grup motor aku ni orang-orang yang berumur. Okay. Ada je kadang-kadang bila jumpa aku, dia kata, Al, kau ada buat-buat ni kan, boleh kau tolong-tolong ni je. So aku pun go ahead aje lah. Faham. Just go ahead. Sometimes orang offer aku macam suruh kerja dengan dorang pun ada, tapi sebenarnya aku macam tak nak. I love my job. Aku appreciate kalau orang panggil aku dengan dia. So tu je lah. So kira betul macam apa orang cakap, Islam cakap kan, makin banyak kita bersilaturahim, makin besar kita punya rezeki. Yes, betul. Macam tu lah. Faham. Okay. Bagi aku ni jenis in-house ni orang. Nak berkawan tu tak ramai. Kalau bahasa generasi Z sekarang apa? Introvert. Apa tu introvert? Aduh, zaman aku tak ada benda lah ni. Introvert, dia panggil extrovert, dia antara ambivert. Zaman aku dulu dia antara dibuli ataupun pembuli. Kita lepas tu tukang bakar.